Malaysia memainkan peranan sebagai orang tengah dengan menyampaikan permintaan beberapa negara Teluk kepada Iran bagi meredakan ketegangan yang semakin memuncak di Asia Barat. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan hubungan baik Malaysia dengan kedua-dua pihak termasuk Iran serta negara-negara Arab. Menurutnya, beberapa pemimpin negara Arab telah menghubunginya dan meminta Malaysia menyampaikan pandangan mereka kepada pemimpin tertinggi Iran dalam usaha mencari jalan damai. Dalam perbualan telefon dengan beberapa negara Arab, mereka minta saya sampaikan kepada Presiden Iran kerana mereka tahu hubungan Malaysia dengan Iran agak baik. Kita ambil pendekatan positif, kita sampaikan simpati kepada Iran, tetapi juga keprihatinan negara Arab supaya ketegangan ini tidak berlarutan dan ada usaha ke arah perdamaian, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Madani Rakyat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya pada Sabtu.